Kau berani kau pukul aku? Ha? Hei. Ha? Ni tengok manusia tak guna ni. Ni ini. Jenis-jenis Rohingya tak reti bahasa. Puak-puak hanyut tak reti bahasa ni. Manusia-manusia hanyut tak reti bahasa. Kau kemas sekarang? Ha? Kau kemas sekarang? Ha? Kau tahu sini tak boleh berniaga kan? Apa? Kau berani kau pukul aku? Kau berani kau pukul aku? Ha? Hei. Ha? Ni tengok manusia tak guna ni. Tunjuk berani pula ah. Kau berani kau sentuh aku? Ha? Kau ingat tanah ni tanah bapak engkau Buat sampah rata-rata. Kau ingat negara aku ni negara tak ada maruah ke? Tolong mak muka mamat ni. Berani dia nak ugut aku Berani nak ugut. Ni viralkan ni mamat ni. Ni manusia ni. Datang negara orang nak tunjuk perangai. Kau ingat aku takut ke? Negara ni ada undang-undang Orang-orang Selayang jangan bagi muka dekat manusia jahat macam ni. Dia ingat dia siapa? Dia ingat dia siapa? Ni. Dia berani nak sentuh saya Berani kau Kau kutip kau sapu bersih-bersih. Datang negara orang. Kau ingat negara Malaysia ni tak ada maruah. Betul-betul tak guna punya. Sini bukan boleh berniaga. Berapa kali nak beritahu? Berapa kali orang nak maki kau? Ini depan Seri Ternak Jalan Selayang Baru. Hari-hari berniaga kat sini. Tak peduli dengan undang-undang. Tak reti nak hormat undang-undang. Kau faham bahasa ke tak? Tengok ni sampah-sampah ni. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tengok Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pun tak peduli dengan keadaan negara ni. Betul-betul memalukan. Tengok ni, dah berapa hari ni sampah ni berlonggok. Nak tunggu rakyat maki selalu penguatkuasa kita. Rakyat nak kena maki pihak berkuasa tempatan di BKL. Ini. Orang-orang makan gaji buta ni. Betul-betul memalukan. Tengok ni. Sampah busuk ni dah berhari-hari kat sini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tak guna ni. Tunggu rakyat nak marah saja. Kau tak malu ke jadi penjawat awam? Ini orang-orang ni. Hari-hari macam ni. Kita cakap dia boleh marah kita pula. Kau ingat negara ni kau punya ke? Dah menumpang buat cara menumpang. Kita bagi kemanusiaan, kau balas dengan najis. Ini orang-orang macam ni.